Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Masyarakat India terima manfaat besar daripada dasar Kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Kerajaan Madani terus komited membantu golongan miskin tegar tanpa mengira kaum. Beliau berkata masyarakat India turut menerima manfaat besar daripada pelbagai inisiatif baru yang dilaksanakan kerajaan ketika ini. Berucap sempena sambutan Deepavali Madani 2025 bertemakan Cahaya Madani Sinar Perpaduan di Pekarangan KL Sentral, Anwar berkata antara tumpuan utama kerajaan ialah menangani masalah kemiskinan tegar di kawasan yang mempunyai majoriti masyarakat India. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan turut memperuntukkan dana khusus kepada masyarakat India termasuk RM50 juta bagi Amanah Ikhtiar Malaysia dan RM50 juta menerusi Tekun Nasional. Selain itu, kerajaan juga menyalurkan RM1.6 bilion di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP serta RM600 juta untuk skim pembiayaan perniagaan masyarakat India. Salah satu masalah besar ialah rumah sewa mahal. Beli tidak mampu, maka kerajaan sediakan pinjaman perumahan. Untuk masyarakat India, jumlah yang kita luluskan pada 2024 ialah RM1.2 bilion. Anwar menjelaskan kenyataannya itu bertujuan memperincikan usaha kerajaan yang kadang-kala menjadi polemik oleh pihak pembangkang. Kalau disebut peruntukan tak cukup, tak apa. Kalau kata Perdana Menteri harus dengar lagi, saya setuju. Tapi jangan kata kita tidak buat. Yang anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.